So guys, kembali lagi bersama saya untuk sesi terakhir, iaitu teori kejayaan seseorang dalam keusahawanan. Jadi, saya ada dua tetamu jemputan untuk menceritakan apakah itu teori kejayaan seseorang dalam keusahawanan. Jadi hari ini saya ada Syahira dan Azmina. Jadi, kamu berdua boleh mula untuk bagi tahu audiens kita, dan you guys may start now. Tak tahu siapa nak mula? Boleh. Okay. Dalam kejayaan seseorang dalam keusahawanan ni, saya lebih memilih teori McGregor. Yeah. Teori McGregor ni dia lebih kepada sikap seseorang pekerja. Teori motivasi ini macam nak cakap dia lebih kepada kita nak asingkan mana pekerja yang kurang aktif dan macam malas dan rajin lah, lebih kurang gitu. So jadi teori ni dia terbagi kepada dua, iaitu teori X dan teori Y. Teori X ni dia lebih kepada negative side, iaitu pekerja-pekerja yang tak nak menjayakan organisasi kerja tu, dan seorang yang malas, yang tak nak buat kerja, yang tak nak ada komitmen dalam kerja tu. Tak bagi komitmen. Yes. Manakala teori Y ni dia positive side, dia macam pekerja yang rajin bekerja, yang berusaha untuk menjayakan organisasi apa yang kita bentangkan tahunan faham tak? Lepas tu itulah beza di teori X dan teori Y. Okay, fungsi benda ni dia memudahkan pengarah syarikat lah sebenarnya. Dia memudahkan diorang untuk kena pasti mana pekerja yang rajin, mana pekerja yang duduk dalam teori X, mana pekerja yang duduk dalam teori Y. Sini senang untuk bezakan. Bezakan, dan senang untuk orang atasan bagi arahan kepada orang bawahan. Dia macam kalau teori X, kalau pekerja di bawah teori X, diorang kena lebih tegas dan lebih bagi tahu satu-satu apa yang nak kena buat. Kalau teori Y ni diorang lebih beri kebebasan, dan teori Y ni dia ada hak untuk menyuarakan pendapat. Gitu. Faham tak? Itu je lah teori McGregor. Terima kasih. Jadi untuk Syahira pula, apa pendapat awak? Bagi saya lebih memilih teori Maslow. Kerana dari teori Maslow ni dia mencadangkan untuk pengurus tak apa, ambil masa. Mencadangkan pengurus untuk lebih kepada kebajikan pekerja. Contohnya daripada keperluan fisiologi, daripada situ pengurus boleh menjaga kebajikan pekerja daripada makanan, tempat tinggal. Contohnya pengurus menyediakan tempat tinggal untuk memudahkan pekerja untuk ulang alik ke tempat kerja. Selain tu, keperluan keselamatan, pengurus boleh menyediakan boleh memastikan di tempat kawasan bekerja tu ada pengawal keselamatan untuk memastikan tiada yang berlaku kecederaan yang melibatkan kehilangan nyawa. Selain itu, keperluan pencapaian hasrat diri, pengurus mesti mahukan kejayaan dalam sesebuah organisasi. Jadi daripada situ daripada pencapaian hasrat tu, pengurus boleh menyediakan kursus untuk pekerja untuk menambahkan pengetahuan dia dalam bidang pekerjaannya. Pengalaman lah. Betul. Jadi itu saja. Terima kasih Syahira. Jadi apa yang disampaikan oleh mereka berdua tadi adalah sangat jelas dan terang lah
Jadi saya ada soalan untuk kamu berdua. Alright. Kenapa kamu memilih teori ini dalam kejayaan seseorang dalam keusahawanan? Boleh terangkan kepada saya? Sebenarnya kita orang memilih teori McGregor dengan teori Maslow. Dia macam berhubung kait. Sebab teori McGregor ni dia lebih kepada sikap pekerja. Jadi dimudahkan pengurusan orang atasan untuk membezakan pekerja. Manakala teori Maslow ni, daripada teori Maslow ni pula, pengurus ni akan menjaga kebajikan pekerja demi untuk menaikkan dia punya perniagaan daripada pekerja dia sendiri. Maksudnya dia lebih menggunakan kepada pekerja dia dengan dengan win-win situation. Jadi itu sahaja daripada diorang berdua. Jadi maka berakhirlah sesi kita pada hari ini untuk objektif yang terakhir, iaitu teori. Terima kasih kepada Azmina dan Syahira kerana sudi datang pada hari ini. Dan itu sahaja daripada saya. Terima kasih. So Dennis, berdasarkan tiga-tiga objektif tadi, so kita kena buat kesimpulan lah. So betul. Apa kesimpulan yang boleh awak berikan? Jadi pendapat saya secara keseluruhannya lah, kita terdapat 3 objektif kan. Yang pertama ialah faktor, cabaran dan teori. Betul. Faktor, cabaran dan teori ni boleh dibincangkan saling berkait rapat dalam memahami sesuatu isu atau topik. Jadi pendapat saya, faktor-faktor ni berperanan sebagai pendorong kepada seseorang usahawanan untuk mencapai sesuatu kejayaan. Dan manakala cabaran pula menunjukkan halangan-halangan yang mereka perlu hadapi untuk mencapai sesuatu kejayaan. Dan yang terakhir ialah teori. Teori ni berperanan sebagai panduan atau rujukan untuk mereka untuk mencapai sesuatu kejayaan, terutamanya dalam bidang mereka, iaitu keusahawanan. Betul, keusahawanan. So sebenarnya tiga-tiga ni memainkan peranan yang penting lah. Betul. Lagi-lagi usahawan yang baru nak mulakan perniagaan kecil diorang. So diorang kena kaji tentang apakah cabaran-cabaran dia, apa yang perlu diorang buat, apa yang perlu diorang lakukan untuk diorang terus berjaya dalam bidang perniagaan ni lah. So Dennis, apakah kesimpulan yang boleh awak bagikan? Kesimpulan sikit tu. Jadi pendapat saya kepada peniaga yang baru ingin bermula menceburi bidang ni, anda perlulah mempunyai sesuatu panduan atau mencari tunjuk ajar dengan orang yang lebih berpengalaman. Betul. Jadi apa kesimpulan yang boleh awak bagikan kepada mereka yang peniaga yang luar sana yang baru nak mulakan perniagaan diorang? Jadi nasihat saya kepada peniaga yang ingin baru bermula menceburi bidang ni, anda perlulah mencari panduan ataupun tunjuk ajar daripada orang yang lebih berpengalaman atau lebih lama dalam bidang ni. Kerana jika kita melakukan sesuatu tanpa ilmu pengetahuan, tanpa pengalaman, ia juga takkan berhasil lah. Betul. Jadi saya harap apa yang kami telah kongsikan kepada anda, kami telah menjumpa beberapa orang yang berpengalaman dalam bidang ni untuk menceritakan kepada anda tentang beberapa ilmu dalam
untuk usahawannya ni. Betul. Jadi saya harap semua boleh ambil pengetahuan, Mesti ambil iktibar lah. ambil iktibar dan boleh terapkan dalam kehidupan seharian anda. Betul. Itu sahaja daripada saya. So, kalau bagi saya pula, saya harap dengan perkongsian kita orang yang tadi, yang kita dah jemput beberapa orang untuk mengkongsikan diorang punya experience, diorang punya ilmu kat korang semua. So saya harap benda tu menyebabkan bisnes korang ataupun apa nama tu, usahawan yang korang lakukan, yang korang bina akan menjadi lebih lancar dan juga lebih berjaya lah pada masa hadapan. So Dinis, kita tutup kita punya podcast ni dengan terima kasih kerana menonton kita punya podcast hari Terima ini. kasih kerana support kami. Yes. Terima kasih. Bye. Bye.